Sikit dia gerak. Lepas tu start sebelah sini masih lagi boleh jalan. Tu baru start jalan. Yang ini lampu. Area tapak. Yang kasihan poket pun tak cuti. Ngalir terus. Lampu kereta je ambil dah 10 minit, 15 minit. Perjalanan malam Sungai Kampar. Kampar kita masih ni. Adalah exit tadi tu kan. Kopeng Kampar Jeram ke tadi. Apa ni bacaannya ni? Celeburai Utara Selatan. Hentian sebelah Gua Tempurung, Pak. 1 kilometer lagi tapi. Gua Tempurung lah. Assalamualaikum, selamat malam. Dah malam. Ni perjalanan kita malam hari. Dah malam, masih lagi di Lebuh Raya Utara Selatan tapi mengarah ke selatan. Suara bunyi. Okey, kejap lagi tu tadi dah hentian apa tadi entah. Hentian apa tadi nama. Ni nampak hentian sebelah Gua Tempurung. Tapi kalau hentian macam ni tak banyak mana hentian dia. Tak nampak pun. Ke bawah sana. Nah, ni kalau hentian macam gini adalah lampu-lampu tu. Oh, situ. Itu kah hentian dia tu? Bukan. Situ ada hentian tapi hentian apa? Macam bukan rasanya. Tapi dia bertunjuk mengarah situ. Macam rumah biasa je. Ni bolehlah terang. Ada lampu macam gini, terang lah sikit. Tadi gelap je, tak ada lampu. Ini alhamdulillah ada lampu. Tadi memang betul gelap. Ni sampai di mana terang-terang lampu ni? Tak tahu. Tahu lah ini solar ke tak? Tak tahu, tak nampak. Lepas Gua Tempurung tadi baru apa? Hentian. Sebab tadi RNR 32 km lagi tadi. 32 ke 33 itu dah. Lebih kurang. Hentian Tapah. RNR Tapah bukan hentian. Okey, lori ni dia nak bagi jalan untuk lori yang tu. Lori depan tu. Dua lorong tadi 3. Yang sebelah kanan ni laju sangat. Gerimis Baiduri. Ni lori Taiko. Kan base terang macam gini lampu. Kalau tak, aduh gelapnya. Dah start gelik-gelik. Orang dah ada merah menyala lampuku. VW macam Volkswagen gitu. Ada apa merah? Pertambangan kenderaan ke atau ada apa?
dah start dah merah tu menyala. Okey, macam begini. Wah, kena tambah lah. Tambah dalam 27 minit katanya. Amboi. Yang sebelah sini sikit dia gerak. Lepas tu start. Yang sebelah sini masih lagi boleh jalan. Tu baru start jalan. Yang ini memang dah jalan. Motor pun dah macam gitu. Tambah 27 minit katanya. Ada kita rosak. Buat bawah ada nak kecil dah. Buat budak kecil. Motor cepat laju. Itu aja lah yang risau tu. Orang kan diam ambil jauh tepi gitu. Tapi tempat terang gini kan bawah okey lah sikit. Kalau tempat yang gelap itu, aduh. Motor apa itu kalau motor besar macam gitu namanya apa? Panggil apa? Besar. Motor besar ni apa namanya? Yang selalu bawa dia orang tu. Harley. Hah? Harley Davidson. Oh ya, Harley. Tapi kan Harley semua ke tu? Memang boleh cakap motor besar brand lah. Brand lah tu. Oh, Harley Davidson tu brand. Macam-macam motor. Slowly. Ini memang pertambahan kenderaan ke ataupun ada something kat depan sana ke, kita tak tahu. Dah mulai start gelap. Sebab lampu tak ada dah, tiang lampu pun dah habis lah. Tadi tu je lah. Ni dah tak, dah start gelap kan. Jadi nyala-nyala lampu tu nampak lah kan. Macam gini lah. Sebagian-sebagian je ada lampu. Oh, 27 minit tambah. Risaunya motor tak nampaknya. Suka sangat ambil jalan untuk jalan kecemasan ya. Wah, tu laju ke depan sana. Jam baru kurang 15 minit. Gitu je mana bang? Daripada 3 jam. Sekejap apa ya lama. Oh tu baru itu start langsung apa? Berhenti tu, bas tu pun berhenti. Memang berhenti pak, berhenti stop. Memang stop tu depan sana pun dah stop. Ada crack ke atau apa? Memang stop. Stop. Oh panjang berjela. Ada apa ni? Panjang memang. Memang tak boleh nak ini. Ya. Terus. Oh. Kayaknya menginap lagi kita kat sini ni. Oh, panjang. Ini bukan tambah 26 minit ni, 25 minit ni. Memang berminit-minit tambahnya. Beginilah kalau orang yang kampung jauh ni memang macam ni lah. Ini Lebuh Raya Utara Selatan ni yang macam ni. Satu lagi Lebuh Raya Pantai Timur. Sama. Pantai Timur lagi satu. Tak kira. Jadi weekend je. Penuh.
Itu apa hal itu yang lori itu buat signal ke kiri? Oh, macam ada something ah. Ada apa gitu. Sebelah sana okey je. Tapi kalau ada apa-apa dia orang kan bagi itu lampu. Masih gelap. Gak ada ya kampung-kampung ke tepi jalan gini ya. Klik-klik lampu gitu, tak nampak juga ya rumah-rumah ya. Gelap. Labuh Raya ni nyatanya janganlah gelap-gelap sangat gini. Oh, tu baru nampak dari tuh ada klik-klik lampu. Apa? Slow. Kita belakang lori ni masalahnya ni. Derek tu lori semua itu. Slow sebab lori tu slow. Kenderaan berat ikut kiri. Tapi kebanyakan kenderaan berat tu dia rasa dia tak berat, pilih kanan. Ni macam lori ni. Bas motor. Oh iya, itu belakang tu kan. Ada lagi lori. Dia nak kejar trip. Awas ni. Tu kita motor besar tu, aduh. Motor bawa laju. Oh, tu laju bangai dok. Sepadan polis daerah Tapah. Dah masuk Tapah kita ni. Sebab kanan stuck. Jalan slow. Kat bawah tu. Dia tu slow di belakang, dia nak bagi ke tak sebenarnya? Macam tak bagi, kita nak masuk. Tu baru nampak perkampungan. Tu baru nampak klik-klik lampu. Area Tapah ke ni?
Kejap slow, kejap ni. Dah start nanti. City Express. Toll Road. Itu. Dah start. Jam. Masih gelap lagi tapi dah jalan. Tak start. Ni macam pertambahan kenderaan je. Biasalah habis cuti. Habis percutian semua balik semula ke sarang. Besok daripada kerja. Banyaklah. Kiri kanan ke utara banyak kenderaan, selatan banyak kenderaan. Jauh sikit boleh. Tapi merah, klik-klik merahnya tu tak hilang pun sampai ke mana. Motor ni, ya Allah. Bila lah jumpa lampu ini? Gelap. Baru kurang berapa minit je. Kilometernya pun tak kurang-kurang. Dah belakang. Udah itu potong ni dah kanan. Oh, panjang. Tengok itu masih merah lagi, tapi ni syukur alhamdulillah. Walaupun tak lama, tapi setidaknya adalah yang jalan
km per jam. Kat depan tu lah, ini balik pula. Lambat lagi tapah dia. Tengok tu dah signboard. Tengok signboard dia apa berapa kilometer. Dah start dah. Slow balik. Balik belakang. Apa? Alah Allah. Ada bas tadi pak. Mana lori tadi? Aduh. Lori cepat. 5 km lagi pak tapah pak. 5 kilometer. Persimpangan. Persimpangan. Tak apa, maknanya tak jauh lah tu. Sebelum tu. Sebelum itu tadi? Sebelum ni simpangan tambah 2 km ke apa tadi. Sebelum tu dah hentian. 14 sikit lagi. Biasa kan 2 km lagi tu apa? Ada signboard dia tu. Ni tak nampak. Pasal di City Express. Bas ni pak. Depan sana baru start jalan. Ada kereta kat belakang sebelum motor kanan. Tadi ada dua buah belakang. Mula tak ada. Dah start jalan. Laju. Terus slow balik macam atas ni. Ni signboard ni dia. Traffic merah. Apa tadi tu? Simpang itu 10 km lagi tu. 10 km Oh, lagi. ke atas lagi. Ke atas lagi. Atas lagi. Kadang Bikam 27. Itu yang kita dulu tidur, yang papa tidur tu berang tu. 60 km. Kenapa dia bagi lampu-lampu? Lampu nyala-nyala klik-klik gitu. 20 meter kalau macam ni 10 km sejam. Betul. Tapi tadi okey, tengok tadi dah laju kira 80 km laju tu okey lah. Tak ada merah. Cekak. Ini dah panjang ni. Cekak apa? Macam ginilah. Kita di Malaysia ni memang macam ni. Kalau dah time cuti, tambah lagi dari Sabtu, Ahad, Isnin. Seronok dah. Tambah lagi cuti sekolah. Ayuh. Yang kasihan poket pun tak cuti. Ngalir terus. Berehat, dia orang motor pun berehat tu motor. Tapi ada ruang. Ada ruang pak, jadi senang sikit lah. Luas ni, besar ni boleh nak bas ke kereta ke apa, besar-besar tu. Ni baru boleh lah. Tak adalah.
berhenti kejap, laju kejap, nanti slow lagi. Macam ginilah. Kita nanti kalau boleh dapat ke Hentian Tapah, kita tak tahu, kita tengok nanti. Tutup dulu lah, ni dah dress dia panjang sangat dah. Inilah perjalanan malam. Ada lampu, ada tak lampu, dia gelap macam ni lah. Ni Lebuh Raya Utara Selatan, Hala ke Selatan. Okay, sampai sini dulu video ni. Tutup ke. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu simpang ke mana tu? Simpang ke Tapah ke? Kameran Sembok itu. Dua patah perkataan tu, yang coklat itu. Cameron lah. Ya, lalu di Tapah ya, lalu di simpang Tapah ya.